Okey sahabat, tengok ni. Ambil ayam ni. Masak elok. Ambil dia punya kuah ni sekalian kangkung. Dapat dengan nasi ni lagi padu lah. Okay. Bismillah. Masuk. Oh, sedap dia makan. Intro belum buat lagi. Intro. Masih lupa. Tak apalah, kita intro kat sini je lah. Hari ni Mak Su nak kongsikan resipi legend. Sekarang kita dah bulan-bulan Syawal dah habis dah. Dah jemu makan menu-menu raya kan. Jadi hari ni Mak Su kongsikan resipi legend. Resipi zaman mak-mak kita dulu tu. Nak tahu resipi apa? Guna ayam. Ada kangkung. Nampak tu? Ada kangkung dalam resipi ayam ni. Menu apa tu? Nak tahu resipi apa? Jom tonton video Mak Su ni sampai habis. Okey, jom. Let's go. Hai. Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Mak Su Badrul lagi. Okey, manakan kita ni dah habis dah Syawal. Jadi kita dah bosan dah makan menu-menu raya. Jadi hari ni Mak Su nak kongsikan resipi legend. Dia nampak je sama tapi rasa dia sangat berbeza lah. Cara masak dia pun lain. Ni versi Mak Su Lasta punya. Jadi hari ni Mak Su nak kongsikan resipi sambal ayam cili kering kangkung Mak Su Lasta. Jom kita tengok bahan-bahan dia. Okey, untuk resipi ayam sambal cili kering Mak Su ni mudah je. First kali kita ada cili kering, ada bawang putih, bawang merah, ada belacan. Lepas tu ni bahan utama dia ada kangkung. Lepas tu kita ada 1 ekor ayam. Untuk bahan seterusnya Mak Su ada sos cili, sos tiram, air asam jawa. Lepas tu ada bahan perasa dia gula, cukup rasa dan garam. Dan bahan hiasan dia ada bawang merah yang dipotong bulat. Okey sahabat, jom kita start masak. Let's go. Okey, step pertama, first kali kita kena goreng semua bahan-bahan ni. Okey, lepas tu kita boleh kisar ataupun tumbuk. Okey, first kali Mak Su nak apa? Nak goreng kita punya bawang putih ni. Bismillah. Sekali bawang merah. Okey, masuk sekali dengan cili kering. Bismillah. Cili kering ni Mak Su dah siap rebus. Cuci bersih dan kita rebus ataupun rendam dengan air panas bagi dia kembang. Okey, lepas tu kita goreng ni. Kita goreng sehingga dia keperangan. Nanti sukatan semua Mak Su letak dalam ruangan description. Okey, bila bawang ni dia macam dah nak golden brown macam ni, dah layu macam ni, kita masukkan belacan tadi. Belacan ni kita goreng sekejap je dah. Nanti kalau hancur dengan minyak-minyak ni penuh belacan tu. Okey, lepas tu kita boleh angkat dan nanti kita tumbuk ataupun kita boleh chopper kan dia. Okey, ni Mak Su nak bagi dia perang sikit lagi. Okey, macam ni Mak Su nak angkat dah. Dia dah macam dah keperangan macam ni. Jadi Mak Su nak angkat. Ni sekali belacan yang kita masuk tadi. Okey, kita sejak dia punya minyak dulu. Okey, untuk ayam ni kita kena gaulkan dengan garam dan sebut kunyit sebab kita nak goreng lah. Kita tak sebut kunyit. Lepas tu kita gaul sebati. Ni ayam ni seekor. Okey, sukatan yang Mak Su buat ni untuk 1 ekor ayam. Kalau sahabat nak masak lebih, gandakan. Kalau nak kurangkan ayam ni, kurangkan sukatan dia. Okey, kita gaul sebati ayam ni. Bismillah. Okey, ayam ni tadi kita goreng. Bismillah. Ayam yang digaulkan garam dan kunyit. Mak Su guna minyak yang goreng bawang tadi. Okey, sementara nak tunggu ayam tu dah siap goreng, Mak Su nak tumbuk lah ataupun Mak Su nak ulek bawang-bawang yang Mak Su dah siap goreng tadi. Kalau sahabat dekat rumah bolehlah blend guna chopper tu kan. Kisar kering tu. Kalau tak ada, macam Mak Su kat outdoor ni, Mak Su tumbuk lah. Nak guna resin batu pun boleh. Okey, kita haluskan dia. Lagi halus, lagi baik lah. Tapi kalau ada kasar-kasar, tekstur kasar-kasar pun sedap juga. Ikut pada cita rasa sahabat. Okey, jom kita haluskan dia sampai habis. Okey, ni Mak Su punya ayam goreng dah masak. Jadi jom kita angkat. Sejak dia punya minyak tu. Ni makan nasi panas kicap pun dah padu ni. Okay, sahabat nampak ni. Ni Mak Su dah haluskan cili kering dengan bawang yang dah digoreng tadi. Jom kita ke step seterusnya. Kita tumis dia. Jom. Bahan yang
Cili-cili ni semua kita kena tumis dia balik. Ni masuk ulek lah. Kalau sahabat nak guna lesung batu boleh. Nak guna blender boleh, apa-apalah. Janji kita haluskan dia. Okey, kita tumis balik dia. Lepas tu baru kita masukkan bahan-bahan yang seterusnya. Okey, bila kita punya cili ni dah garing macam ni, maksud nak masukkan air asam jawa. Bismillah. Bau dia memang padu lah. Memang sedap. Ni style orang-orang tua dulu punya menu. Kalau arwah opah maksud dulu, dia buat sambal ni kosong je. Tak ada ayam, tak ada ikan. Makan macam tu je dengan nasi panas, dengan telur. Pun dah cukup buat kita menambah nasi. Sedap bau dia. Okay, lepas tu masukkan sos tiram. Sos tiram ni anggaran dalam 2 ke 3 sudu. Masuk sos cili sikit. Ni dalam 2 sudu ke 3 sudu macam tu lah. Okey, kita gaul sebati. Okey, masukkan sikit air. Kalau tak nak letak air pun boleh, tapi maksud nak dia basah-basah sikit. Maksudnya masukkan segala bahan perasa ni. Gula, garam, cukup rasa. Apa-apa perasa yang ada kat rumah sahabat tu lah. Letak je. Kau jenis suka letak cube, letak. Guna Pak Ajah, letak. Terpulang cita rasa masing-masing. Okey, bila sambal ni dah dah pecah minyak, dah cantik dah, rasa pun dah ngam, pastikan cukup rasa lah. Masin, pedam, manis semua dah cukup rasa, sahabat boleh masukkan ayam. Bismillah. Okey, lepas tu kita gaul sebati. Sedap ni. Bila ayam ni dah sebati sambal, kita masukkan bahan terakhir ni. Kita punya kangkung. Nampak pelik tapi sahabat boleh cuba, memang padu. Okey, kita gaul bagi kangkung ni. Kecil dulu. Tak perlu dah nak masak sayur lain. Dalam ni semua dah lengkap dah. Dah ada sayur, ada ayam semua. Satu lauk pun dah cukup. Bila dah sebati elok kangkung dengan ni semua, masukkanlah hiasan dia ni. Bawang merah yang dipotong bulat. Bismillah. Barulah dia berseri-seri. Masya Allah, nampak tu. Ayam bersalut elok dengan ni, dengan sambal tu. Nampak tu. Padu ni. Okey sahabat, bila dia dah sebati macam ni, ayam dah sebati elok dah dengan sambal-sambal ni semua, tu maksudnya alhamdulillah, sambal ayam cili kering kangkung masih lasta sedia untuk dihidangkan. Okey sahabat, jom maksud nak hidangkan. Bismillah. Masya Allah. Makan dengan nasi panas-panas. Nalar ke. Alhamdulillah siap. Alhamdulillah, sambal ayam cili kering kangkung masih lasta dah siap, jom kita makan. Okey sahabat, jom Maksud nak makan dah. Hari ni Maksud tak makan dengan nasi lah. Yelah, sebab raya itu hari Maksud punya diet dah ke laut. Jadi hari ni Maksud nak start diet lah. Maksud ratah laut je lah. Okey, jom Maksud nak ambil. Okey, kita ambil ayam ni. Ambil satu lagi. Okey, kita ambil dia punya kuah sikit. Jom kita rasa. Okey sahabat, suapan yang pertama. Kita ambil ayam ni. Ni kalau ada nasi panas, memang padulah gaul dia punya minyak tu dengan cili tu kan. Memang sedap. Bismillah. Cukup rasa je. Rasa pedas. Cili kering tu. Sos tiram tu. Memang sedap. Memang rasa cara mak-mak. Style mak-mak dulu masak. Memang sedap. Bismillah. Okay sahabat, tengok ni. Ambil ayam ni. Masak elok. Ambil dia punya kuah ni sekalian kangkung. Dapat dengan nasi ni lagi padu lah. Okay. Bismillah.
Masya Allah. Sedap. Okey sahabat-sahabat, jangan lupa cuba resipi ni kat rumah. Resipi yang sangat mudah. Resipi yang membangkit selera. Kan? Siapa yang suka makan kering-kering wajib cuba menu ni, memang sedap. Okey sahabat, siapa yang terakhir dia punya pedas-pedas tu ada manis masin dia secukup rasa. Tak perlu nak tambah lauk lain lah. Cukup lauk ni sebab dia ada sekali dengan sayur apa semua kan. Sedap. Okey, siapa yang terakhir sahabat, bismillah. Alhamdulillah. Allah bagi sedap. Okey sahabat, terima kasih yang sudi tonton video Mak Su ni sampai habis. Yang mana tonton video Mak Su ni jangan skip iklan tau, sebagai tanda siapa masuk. Okey sahabat, jangan lupa like, comment, share dan subscribe YouTube channel Mak Su Labado. Bye bye. Assalamualaikum. Terima kasih yang sudi tonton video Mak Su sampai habis. Yang mana belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng sekali, okey? Okey, jom let's go.